Sekarang saya bincangkan langkah 5 dan juga langkah yang saya paling suka. Sebelum itu ulang baca penafian saya. Dan dalam langkah 5 ini saya cuba beri beberapa perincian. Dan di sinilah anda mungkin nak buat penukaran dalam pilihan yang anda buat sebelum ini. Maka untuk memastikan perubahan pilihan itu tepat, tolong ulang dari langkah 2 ke 3 sampai ke 4. Okey, dari langkah 2. So langkah 2, 3, 4 adalah satu kitaran untuk memastikan anda memilih pilihan yang terbaik untuk anda. Okey, berdasarkan kebolehpasaran anda yang berpandukan jumlah merit yang anda perolehi. Okey, so sebelum itu izin saya tunjukkan kepada anda bahagian yang saya paling suka dalam UPU ini adalah trend permohonan dan tawaran. Okey, trend permohonan dan tawaran. Saya cuma tiada kepastian sama ada ini termasuk trend permohonan semasa ataupun tidak. Tapi kalau jika dilihat graf ini, saya ada jumpa angka 20-20. Okey, so bagaimana analitika ini is presented to you, saya tak mampu memperincikan dia. Saya bukan pakar analisa atau pakar statistik. Saya cuma guru biasa di sekolah mengajar tingkatan 1 dan 2. Okey, tapi pada saya yang ini sangat menarik dan very impressive. Okay, so kalau dilihat sini ada ia dibuat oleh UPU menggunakan Microsoft Power BI. So this is I guess maaf kalau silap, this is about big data, analisa data-data besar or even small data, dan mungkin melibatkan machine learning, pengaturcaraan, algoritma komputer untuk urusan pemilihan anda, maybe menggunakan machine language or artificial intelligence, but saya confirm when it is menggunakan Power BI ini biasanya science data yang melibatkan big data or small data. So sementara now kita tinggalkan sekejap trend permohonan ini dan buka file Excel tadi. Saya cuba gunakan font yang paling besar untuk screen ini. Okey, so kursus pertama sampai 500 kursus adalah kursus-kursus yang ditawarkan dalam UPU bagi tahun ini. So senarai pertama bermula dengan 34 kursus di Politeknik Premier, disambung dengan Politeknik Konvensional, di kolej-kolej community, di EdTech, di JMTI. Okey, ini satu institut yang saya suka dan salah seorang murid yang saya pernah guide kini di JMTI. Okey, dan merupakan pelajar aliran sastra yang dan kini mengikuti diploma teknologi elektronik. Ini okey, ILP, industri latihan perusahaan, dan IKM opsi. Okey, so apabila ia bermula dengan huruf U, these are all masuk direct ke universiti. Kalau ada
what you call that, hash. Ada aksara hash di belakang ini. Itu adalah kursus yang anda perlu menghadiri interview. So nak masuk terus ke universiti, UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris ada menawarkan kursus-kursus ini. So jika anda mempunyai kelayakan, boleh mohon. THM Tun Hussein On, University Tun Hussein On, UTM University Technical Melaka, if I'm not wrong. Ada kursus-kursus diploma yang ditawarkan. Okey, Uniza ada kursus asasi. Please take note, asas untuk lepasan SPM, asasi perlu merit yang agak tinggi, yang cukup tinggi untuk layak masuk. Okey, so di bawah asasi adalah diploma dan di UiTM. Okey, so bila sampai dekat UiTM, saya nak maklumkan bahawa peluang untuk melanjutkan ke UiTM adalah agak cerah kerana UiTM mempunyai banyak cawangan. Hampir setiap negeri ada cawangan UiTM. Maka tempat pengajian disediakan pada perhitungan saya agak tinggi. Okey, now yang menarik di UiTM ini untuk murid-murid calon-calon cemerlang. Asasi undang-undang di UiTM ada dua. Satu asasi undang-undang KPM, satu lagi asasi undang-undang UiTM. So saya risau, saya ada calon ingin ke asasi undang-undang tapi tak perasan UiTM ada dua jenis asasi untuk undang-undang tadi. So sekarang saya ambil dua kursus ini dan kita bawa anda ke trend permohonan untuk melihat apa agaknya merit yang diperlukan untuk asasi undang-undang UiTM. Okey, so di bahagian trend permohonan, pilih SPM, Universiti Teknologi Mara, pilih program asasi undang-undang dan kita boleh lihat di sini yang memohon sampai 13,000 purata permohonan bagi tahun 2020. Setakat ini ada 11,000 permohonan dan purata markah merit calon yang berjaya mendapat pada tahun-tahun sebelumnya adalah 75. Ini bermakna dalam langkah 1 saya ada tunjuk cara kira jumlah markah merit kan. Yang itu 90%. Perlu ditambah sedikit markah kurikulum, sekata 7, 8, 9 atau 10. Jika kita ambil 8 tambah siap-siap, cuba compare cukup tak merit anda untuk mohon masuk ke asasi undang-undang di UiTM dan anda buat masa saya melihat analitika ini, anda akan muncul dalam 11,000 permohonan untuk tahun ini. So biasanya calon yang mempunyai merit yang lebih tinggi lebih layak, lebih berpeluang untuk mendapat kursus ini. Namun pelajar yang mempunyai merit yang rendah, jika dirasakan minat tinggi, anda boleh cuba nasib. In this case, I would say cuba nasib. Sebab the competition is among belasan ribu calon. So di sini kita perlu faham satu perkara yang mana selepas mengira merit, okay, mungkin
kurang satu merit di sekolah, di kalangan calon-calon di sekolah, kurang satu mata merit, mungkin anda 10 atau 20 tangga di belakang calon yang mempunyai satu mata merit lebih. Tetapi apabila kita compare dalam jumlah 11,000 permohonan, kurang satu mata merit akan meletakkan anda mungkin beratus tangga atau beribu tangga di belakang calon yang mempunyai merit yang lebih tinggi. So, saya tidak berniat untuk discourage anda daripada mohon apa yang anda benar-benar mahu. Saya mengajak anda go extra mile, kaji betul-betul dan buat pilihan terbaik untuk anda. Okey, video ini dah lebih daripada 13 minit. Saya sambung langkah 5 ini ke langkah 5 bahagian 2.